Kejap saya letak lemon dulu. Cepat weh, cepat. Nak hujan. Nanti burung berak. Oh, sempat dia cantik. Hai. 3. Boleh? Nak tak? Boleh. Mana-mana. Sini. Dia ni balas kan? Sini lah, duduk sini. Hai guys, apa khabar semua sahabat everyone? Kalau anda semua sihat hari ni. Terang. Saya slow metabolism, berat 166 sekarang. Okey, siapa yang slow metabolism, bina otot. Anda rasa metabolism anda perlahan sebab anda kekurangan sel otot. Omat bagus. Bagi saya semua diet bagus. Kalau you tanya saya, semua diet bagus. Kalau you tanya saya secara pribadi, saya tak setuju dengan diet omat sebab diet omat ni bagi saya tak sihat sebab you makan sehari sekali. Tetapi, if you guys nak buat diet omat, buat je. Sebab sepanjang pengalaman saya, you takkan buat diet omat sampai hujung nyawa. Mungkin you buat omat 2 minggu, sebulan. If you guys nak buat, buat je. You rasa selesa. Pada semua orang, kalau anda nak turunkan berat badan, tips saya paling mudah. Kurangkan gula, utamakan sumber protein dan fiber, cukupkan tidur. Kenapa kurangkan minum manis, coach? Kenapa tak stop? Sebab kita perlukan gula. Otot kita perlukan gula, tapi otot kita tak perlukan gula yang banyak. Otak kita perlukan glukos untuk berjalan. Kalau you cut gula langsung, tak ambil karbohidrat langsung, you akan rasa tak bertenaga, pening kepala. Macam mana nak turun 1 kg sehari? Berlapar. Jangan kata 1 kg, 5 kg sehari pun boleh kalau you berlapar. Tak makan, tak tidur, tak minum air. 5 kg boleh, tapi tak sihat. Coach training saya bayar. Saya minta maaf, saya tak training orang. Kepada semua orang, saya dah berhenti training orang. Saya dah tak tawarkan apa-apa training. Saya dah berhenti buat online coaching. Saya cuma nak jual meal replacement saya je. So siapa yang nak turunkan berat badan dengan mudah, anda malas nak masak, anda tak ada masa nak masak, anda tak ada masa nak jaga makan, minum je air melati. Thank you.